Perubahan besar sekarang. Perubahan plan internet daripada tahun 2025 berbanding 2020. Tahun 2020. Ini saja nak recap sikit lah, nak cerita-cerita. Ketika tahun 2020, waktu tu plan internet dipenuhi dengan satu istilah unlimited internet. Ini sekadar nak kongsi-kongsi guys. Korang layan macam podcast je. Unlimited internet di mana semua telco mengeluarkan plan internet yang menjanjikan unlimited internet. Tapi sebenarnya menggunakan FUP di mana bila sampai satu jumlah gigabyte yang diorang tetapkan, internet akan slow tapi still boleh guna sampai Abang Jamil mampus. Boleh guna terus lah. Betul lah internet je. Unlimited internet. Betul lah tu. Kita nak cakap apa. Dan paling best, mereka tidak menyatakan benda tu dalam pengiklanan. Dan kebiasaannya benda tu dinyatakan dekat mana? Dekat dalam website. Dekat dalam mana? Dekat website tu? Dekat term and condition. Dekat dalam FAQ. Benda-benda yang tak mungkin orang akan nampak. Tak mungkin orang akan cari. Tak mungkin pengguna biasa akan cari dekat dalam tu. Dan yang lagi best, korang tahu tak? Siapa-siapa saja rakyat biasa, mahin-mahin dekat luar sana yang bila baca term and condition dalam website tu, dia orang takkan faham. Dia orang takkan faham apa benda yang dibagi tahu dalam term and condition tu. Sebab biasalah bro, ayat-ayat lawyer. Dia guna ayat-ayat lawyer. So sebagai pengguna kalau nak komplain dekat SKMM ke nak komplain lah dekat mana pun, kau kan takkan terbela sampai Abang Jamil mampus. Kau takkan terbela punya sebab ayat dekat situ dah jelas-jelas hanya lawyer faham. Korang orang-orang bawahan dekat bawah sana, kau takkan faham apa ayat tu. Ayat lawyer ni susah lah nak cakap. Korang pergilah tengok surat-surat lawyer dekat luar sana. Mesti jenis susah nak faham. Bukan nak cakap engkau orang bodoh, aku bodoh, dia orang bodoh, sana bodoh, sini bodoh. Tak. Untuk orang biasa memang tidak mudah untuk faham ayat-ayat macam tu. Term and condition ni memang sangat-sangat jahat. Kemudian masa berlalu, pang-pung dalam keadaan korang tak perasan, sekarang 2025 internet dah bapak-bapak besar. Dulu internet RM35 1 gig. Ni start ada internet lah, jangan cerita zaman tak ada internet. RM35 1 gig. Sekarang RM50 1000 gig. Besar tak besar? Sangat-sangat besar. Kerja sekarang dah mudah. Korang yang bawah umur mungkin dalam 20-an, korang tahu tak? Bersyukurlah dengan plan internet yang korang mudah dapatkan dekat mana-mana. Sana sini, luar rumah, dalam rumah pun ada internet. Kalau lain tak okey tu nasib lah. Memang ada internet dengan harga yang korang boleh bayar, korang boleh beli. Dulu RM35 1 gig. Data habis 1 gig, dia jual pula 100 MB RM1, 100 MB RM5. Gila mahal, sekarang dah murah. Dan mungkin korang akan tertanya-tanya, apa benda bang internet RM50 1000 gig? Ada internet lain yang 1000 gig juga, macam U-Mobile RM68 1000 gig. Yang aku cerita ni RM50 1 gig ni boleh tengok dekat ruangan description. Guna line Celcom bro, kalau nak boleh roger wasabi. RM50 1000 gig, tak ada sekatan kelajuan, boleh masuk mana-mana, boleh hotspot. Jurang perbezaan lebih kurang 5-6 tahun dah membezakan internet yang kaki scam pada tahun 2020 dan internet yang lebih telus pada tahun 2025. Tapi still masih ada lagi plan internet yang bahasa-bahasa unlimited, yang tak unlimited, yang ada FUP. Tapi paling best, okay? Paling best. Saya tertarik dengan posting-posting yang berada dekat grup Facebook. Dekat grup Facebook ni saya ada duduklah dalam satu grup tu, tapi saya tak aktif pun. Saya nampak-nampak baca-baca gitu je. Grup tentang plan internet, line Celcom lah, DJ apa semua. Mereka selalu membincangkan plan internet. Yang ni RM5 100 gig. Macam mana korang rasa okey tak? Internet dia laju tak? Speed dia berapa? Boleh hotspot tak? Diorang berkongsi-kongsi, bertukar-tukar information untuk melanggan plan-plan internet. Yang macam tu. Okey. Benda yang bagus. Kalau saya cakap lawak, kelakar, bukanlah maksudnya menghina. Dia satu, bagi saya benda yang best. Kalau dulu tak ada guys, dulu tak ada. Sekarang ada kan. So dia orang bertukar-tukar information. So korang kena tahu kadang-kadang plan internet, apa yang saya cerita, apa yang korang nampak, mungkin nampak macam, oh, okay, ini plan internet dia. Okey lah, murah, boleh. Tiba-tiba ada orang lain share sebagai seorang pengguna, dia cerita pasal internet ni murah. RM1 100 gig, RM10 1000 gig, RM20 1000 gig. Korang nampak macam, murah gila. Tapi dalam murah-murah tu, korang kena sentiasa alert. Apa yang tak dibagi? Mungkin hotspot tak bagi, mungkin speed slow, 3 Mbps, 6 Mbps. Dulu bolehlah 3 Mbps, sekarang dah berat bro. Korang buka gambar, video apa semua HD, Full HD. Video dekat Facebook autoplay 3 MB, tak best. 6 MB, bolehlah buat dah ada ujung-ujung nyawa. Sekarang unlimited speed, tak ada sekatan kelajuan, 5G dah ada, stability dah cukup baik, lebih baik daripada dulu, daripada 4G.
tolonglah pakai internet high speed je sekarang. Sebab plan internet pun sekarang banyak gila. Semua dah high speed, data besar, tak mahal sangat, mampu milik. Macam yang saya cerita tadi, kalau internet murah-murah, dia ada pro and cons lah. Bagus dia apa? Murah, besar. Tapi yang tak bagusnya apa? Cek balik pada kelajuan, pada hotspot. Dan kena cek juga, tak semua orang dapat. Kadang-kadang apa yang korang terima dalam plan internet, korang katakan pakai prepaid warna kuning, dalam tu dia tulis ada RM20 1000 gig untuk seminggu guna. Lepas tu korang nampak, murah gila, ni lagi murah daripada telco tu, telco ni. Kadang-kadang benda tu hanyalah promosi secara individu. So korang dapat RM20 1000 gig. Adakah 100 orang, 1000 orang, 20,000 orang dekat Malaysia yang lain guna benda yang sama boleh dapat RM20 1000 gig tu? Tak. So saya kurang untuk mempromosikan ataupun memperkenalkan untuk share-share korang data-data murah macam tu. Sebab benda tu adalah benda-benda personal promotion. Mungkin dia nak bagi personal promotion tu kepada golongan-golongan yang setia pakai telco tu. Top up setiap bulan melebihi 100. Sentiasa pakai, lain tak okey pun pakai tu. So dia nak balas jasa lah dengan plan internet data-data add-on yang murah. Sebab tu saya dah banyak kali cerita dekat korang promotion add-on yang gedabak besar macam tu saya takkan share sangat lah. Sebab saya tak nak nanti yang kau dapat, yang tu tak dapat. Berapa ramai yang tak dapat, nanti komen dekat video saya, WhatsApp saya, tanya bang kenapa tak dapat. Aku tak boleh jawab guys. Saya bukan customer service setiap telco yang korang guna. Saya cuma share apa yang saya tahu, saya cuma share apa yang saya nampak, memandangkan ada orang-orang dekat luar sana yang ilmu telco dia beribu kali lipat hebat, lebih mahir daripada saya. Cuma dia orang tak mampu nak bercakap depan kamera. So, saya share je lah apa yang saya tahu sikit-sikit. So, ini bebel-bebel sembang-sembang pasal apa? Dah lama tak buat video. Apa benda best? Korang komen dekat bawah. Info-info best. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.